Dan ini adalah road. Bahasa Melayu panggil road, bahasa Inggeris pun panggil road. Okey. Yang ini hanyalah pendekat. Ada nama-nama khusus dalam perkhemahan. Dan dia tali ikat. Boleh buat menggunakan getah ataupun tali rafia. Okey. Cara untuk pasang kemah ni, ini adalah jenis kemah namanya dog. Kemah ada dua jenis. Satu kemah dog, satu kemah A-shape. Ini adalah jenis dog. Itu adalah jenis dog. Tapi hari ni orang tak panggil dog dah, orang panggil tu kemah unta. Sebab dia ada bonggol macam belakang unta. So dia panggil kemah unta. Sebab apa? Depan dia boleh tarik lagi. Tapi nama sebenarnya adalah kemah dog. Ini pun kemah dog. Dan kalau yang dalam bentuk kemah yang dibuat dalam bentuk A macam ni, yang kebanyakan kamu tengok gambar-gambar, poster-poster, dia pakai kemah macam tu, itu namanya kemah A-shape. Okay? So cara pasang kemah A-shape saya tak ajar. Sebab kemah A-shape dah jarang-jarang digunakan. Kecuali orang yang minat kemah saja yang akan belajar lebih dalam. Okey, kamu belajar yang basic saja. Cukup untuk budak sekolah. Okey, baik, tengok ni. Di dalamnya akan ada getah supaya dia tidak terpisah dan dia akan lock, dia akan menarik untuk masuk ke dalam dia punya. Ini dia panggil ialah joiner. Okey, ini dia panggil dia punya joiner. Right, dia akan masuk macam tu. Okey. Jangan awak sebut besi, besi tu pun besi, kan? So kamu akan sambung-sambungkan dia begini. Nanti kamu akan buat kejap lagi. Teknik menutup kemah saya akan ajar masa kita nak tutup kemah nanti. So sekarang saya ajar cara buka kemah saja. Okey, sekiranya Cik Khairul, Mr. Rainbow, saya dapat kemah yang dah terputus. Tali dia ni, getah dia dah terputus, maksudnya dia dah boleh cabut. So awak tak perlu risau kerana sambungkan saja. Hanya tolak masukkan saja. Right? Okey, ini satu dan satu lagi. Okey. Jumlah bagi kedua-dua road ini pasti sama banyak. Pasti. Sebab kemah ni berbentuk simetri. Apa Ri? Simetri. Okey. Dia kiri dengan kanan sama bentuk. Macam awak lah, kalau letak garisan tengah-tengah, kiri dan kanan awak sama. Itu ni simetri lah. Okey. Yang tak simetri, pokok. Pokok ni kalau letak garisan tengah-tengah, kiri kanan tak sama. So kemah ni simetri. Okey. So, apa yang kita akan buat? Kita akan mula masukkan. Masa ni lah yang awak kat situ jaga. Okey, kita akan masukkan pada dia punya loop. Loop. Bahasa Melayu apa loop? Ini adalah dia punya lubang dia atau hole dia. Laluan dia. Okey. Tengok, masuk penuh. Okey. Kemudian sambungan dia. Cik Khairul, boleh ke kami pijak kemah? Kalau boleh elakkan. Buat macam saya buat ni, tengok. Tutut. Lepas tu okey. Cik Khairul ni kelakar lah, mesti dia buat. Okey, masukkan. Okey, seorang bantu saya hujung sana, tolak. Masa nak tolak ni, tolak dia dengan tenang. Kadang-kadang awak jumpa kemah lama ni ada yang dah koyak. Jadi jangan awak pergi keluar daripada landasan dia. Masuk elok-elok. Okey. Yang orang kat sana tolong tolak. Pastikan sampai habis. Sampai dia keluar ni, tengok ni. Tolak lagi. Habis. Okey. Sampai hujung ni ada hook. Ini dipanggil hook. Okey. Nyangkut lah kita panggil. Okey, tolak yang belah depan ni. Okey. Masa ni jangan terus lepas sebab dia akan tertanggal. Okey. So apa yang dia kena buat? Orang ni terus tolak. Terus tolak. Tolak lagi. Tolak lagi. Sehingga pastikan mata tengok dia tak tertanggal. Kalau tertanggal, bantu masukkan balik. Okey, dah. Tolak lagi. Kenapa dia tertanggal? Sebab sana tak tolak. Bila sana tolak, dia akan sentiasa melekat. Okey. Dah maintain. Tak. Okey. Seterusnya, laluan yang kedua. Sebab tu bila awak buat 4 orang, dia jadi senang. Kemah ni minimum berapa orang untuk buka? Minimum 2 orang. Tapi kalau tera, dah tahap profesional, seorang pun boleh.
Ya. Contohnya saya lah. Malas lagak. Saya dah bermain dengan kemah ni sejak tahun sabarlah. Tahun 1998. So ni dah tahun berapa? Dah nak masuk 30 tahun dah. Jadi inilah dunia saya satu masa dulu, camping. Tengok badan saya besar. Mana? Bukan tolak kat sini. Jangan tarik. Walaupun sebenarnya Cik Kiro boleh tarik. Bila saya tarik dia akan tertanggal. Bila dia tertanggal dekat dalam ni susah buat kerja. So tolak je. Jangan paksa ya, nampak dia terkeluar. Ini sebab dah koyak. Koyak. Ni dia tertanggal nampak. So jangan paksa. Okey. Tolak lagi sikit. So yang tukang tolak ni jangan bernafsu. Ya. Jangan awak tolak ni awak ingat macam awak bertengah lumba nak menang. Tolak pelan-pelan, relax, tolak lagi. Tolak. Muka jangan serius sangat. Okey. Sampai dekat dia punya hook masuk. Tolak. Okey, tolak lagi. Yang sangkut ni jangan paksa sebab boleh koyak. Tolak lagi. Okey, ni part yang paling susah. Bukan tegak. Lengkungkan dia. Tegak nak pergi mana? Okey, masa ni kamu ada ramai. Jadi ada 4 orang yang akan tidur dalam kemah ni. Jadi 4-4 lah kena buat. Okay, cara dia ialah 2 orang akan mula lengkungkan dia. Jangan tolak, sabar, tenang. Jangan paksa tolak dalam keadaan dia tidak melengkung. Sebab dia akan patah. Dia panggil patah tebu, patah terus tak diguna dah. So masa nak tolak tu, pegang ni rod satu, lepas sikit. Satu lagi tangan pegang ni. Ramai orang kemah dia rosak sebab salah benda ni lah. Tengok dia duduk jauh, depan lagi sikit. Lagi jaga depan lagi. Okey, pegang depan ni. Ni mesti pegang. Ni. Ni pegang. Tengah atas dia, atas. Tengah atas dia. Ni. Kepit ni. Sebab kita nak buka laluan. Bukan kepit macam awak geram kan. Pegang macam nak buka laluan je. Macam ni. Lengkungkan dia, bulatkan dia. Okey. Masa tolak tu, kita kena buat cara dia adalah untuk melengkungkan benda ni. Okey, bukan tolak nak pergi depan sana, bukan. Okey, up, lengkungkan dia. Sambil tu tarik ni. Tarik lagi. Ni yang paling ramai pelajar salah. Sebab dia paksa. Tengok dia tak jadi, nampak? Sebab apa dia tak jadi? Sebab kita tak mahir lah. Tolak lagi, jangan paksa. Pasang kemah jangan paksa, dia boleh patah. Okey, terus sangkut dekat hook. Sekiranya tarik Cik Kiro dia tak jalan. Saya tarik tak jalan, sebenarnya dia sangkut. Macam ni kan, dia kata tak sampai. Mungkin ada sangkut. Tak ada. Tak kuat lah ni. Selalunya tak kuat lah. Okey. Yang ni kuat betul ni. Patah. Okey, tengok depan. Dah. Terima kasih. Okey, di atas ni. Okey, di atas ni ada tali. Apa dia? Ni corak dia. Nanti awak Google lah balik kenapa. Ni tengok atas ni. Ini awak kena ikat X. Jangan ikat atas satu batang je, apa makna? Kena ikat X. Dan ini ramai pelajar buat silap. Mentang-mentang bukan kemah dia, ya. Dia datang sekali dia, lepas tu dia jahanamkan kemah orang. Kalau saya dah gunting lepas ni, saya tak boleh guna dah kemah tu. Jadi cara dia adalah ikat sekali, ketat sampai dia ternaik macam ni. Kemudian rebinkan dia supaya boleh buka. Faham tak? Faham. Awak ikat mati, awak ganti. Ni harga kemah ni 3,5 juta. Tak ada, memang 3 juta. Dah penat kerja dah, nak power. Okey, so ni topping masuk dekat ni. Dia punya loop ni tadi. Ya. Tak apa, lagi bagus. Okey. So awak kena buat benda ni. Okey, ada yang tanya, kalau hujan masuk air tak? Confirm masuk air. Confirm. Okey, tengok ni. Ini komplit. Okey. Adakah pancang kami akan berikan? Sekiranya awak nak kami bagi, kalau awak tak nak pun tak apa. Sebab bila kemah dah siap macam ni, tengok ni nak belajar teknik kemah ni. Kemah ni paling sensitif dekat dia punya zip.
ada pelajar bila zip tu sangkut dia paksa. Tengok macam mana nak buka kemah. Bila kita tak duduk dalam kemah tapi kita nak angin masuk, gulung. Tak ada orang nak ajar awak detail macam ni, saya ajar. Okey, gulung. Kemudian ni tengok ada tali belakang dia. Okey, masuk depan ni jangan ikat. Hanya buat sekadar satu lilitan saja. Okey, awak dah buat satu lilitan, dia akan sangkut dah. Tak ada ikatan pun. Okey, sama juga. Okey. Belakang dia ni biasanya akan ada tali. Kalau masih hidup memang tu buat lilitan dari satu. Dah, tarik. Saja. Okey. Jaring untuk elak nyamuk masuk. Nyamuk dia tak boleh cari lubang. Buka dia masuk. Bila kita buka ni tengok ni betul. Okey. Ramai pelajar buat silap lidah ni dekat tanah. Bila pasir masuk memang rosak. Dia rosak kat sini. Okey. Jadi sebab tu saya tak bagi letak barang kat atas sebab dia akan patahkan road. Okey, ni nak pergi mana pergi semua ni? Tak sabar. Oh tak nampak. Baik alasan betul. Okey. Okey. Baik, dengar betul-betul. Dari dengar betul dalam kemah ni barang-barang beg awak. Satu kemah 4 orang. Barang-barang dalam kemah ni yang mana pakai beg tarik ni saya tak tahu nak cakap macam mana lah. Kemah macam mana ni kawan? Awak pergi camping bawa beg tarik. Tak apalah. Beg gabu letak 4 penjuru. Sini satu, sana satu. 4 orang ada 4 penjuru. Jangan semua letak bahagian kepala. Bila nak tidur, baru semua letakkan beg dekat kepala. Baru boleh tidur. Kenapa letak kat 4 penjuru? Siapa boleh jawab? Ni kawasan pegunungan tau. Saya pernah tengok kemah terbang dengan orang-orang sekali. Saya tengok depan mata saya. Yes. Depan mata saya sebab masa tu saya tengok dekat YouTube depan mata. Okey. So saya kemah ni dah siap. Okey. Jadi sekarang sila cari 4 orang.